Ikatan samping popular tapi bukan gaya warisan. Cara ni macam pakai towel untuk pergi ke bilik air. Macam tu ya cara dia pakai. Ataupun satu lagi, badan masih dimasukkan di dalam samping tetapi dia tarik macam pakai towel je kemudian digulung ke bawah. Ada yang kata ini gaya budak-budak asrama. Cara ni ada kekurangan iaitu susah nak buka langkah ataupun pasang kuda-kuda silat. Kita boleh gantikan dengan gaya yang dipanggil ikatan teruna. Ia hampir sama macam cara pakai towel tu, tapi kepala kain kita lipatkan semula ke tengah macam ni. Untuk yang bujang digulung saja macam ni, dia letak di tengah dah siap. Bagi yang dah kahwin, untuk lelaki ditarik ke sebelah kanan kepala kain tu. Manakala perempuan, kepala kain diletak di sebelah kiri. Gaya ni agak jarang kita nampak orang pakai. Saya pun baru belajar gaya ni. Jom pakai macam ni perkenalkan kepada orang ramai.